Allah berjisim. Jangan kadang-kadang dimaksud kat mana tak tahulah. Kita tak dapat melihat Allah ni kerana Allah besar sangat. Pada ni, oleh kerana Allah ni besar sangat, maka kita tak dapat melihat Allah. Besar kenapa besar? Berjisimlah, berbentuk. Sebab tu kita tak dapat melihat Allah sebab Allah besar. Apa maksud dia ni? Besar-besar ni berjisim, berbentuk, timbullah besar. Macam malaikah, makhluk yang paling besar sebab dia berjisim. Jisim yang latif, jisim yang halus, tapi berjisim. Maka boleh sebut malaikat besar. Jibril ada 600 sayap. Satu sayap saja sudah memenuhkan langit dan bumi. Besarnya sebab dia berjisim. Dia berbentuk. Kalau Allah besar sangat sahabat tak boleh lihat, mana apa tu? Tak berjisim. Dan berjihad. Berjihad. Sebelah atas, sebelah bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, hadapan, belakang. Ini puak Hasyawiyah. Mana berjihad ni serupa macam kita, serupa betul-betul ni. Tengok kafir. Allah bertempat, berjihad bertempat. Ya Allah berjihad bertempat yang tak serupa dengan kita. Hak tu hak puak bid'ah. Tengok kafir ni. Sebab apa? Allah bertempat, berjisim, berjihad macam makhluk betul-betul. Kenapa kupunya Puak Hasyawiyah ni? Kerana mengambil akan zahir ayat yang mutasyabihah. Kerana mereka berpegang dengan ayat, dengan makna zahir, dengan zahir ayat yang mutasyabihah. Zahir ayat yang mutasyabihah. Mana contohnya? Seperti Ar-Rahmanu alal arsy istawa, dan umpamanya. Terjemah tidak didatangkan. Dia pakai zahir ayat. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, bermula Tuhan yang bernama Rahman atas arah istawa, istiwa atas arah. Istiwa dari segi lughah, dari segi bahasa Arab, istiwa, istawa lah, istawa yastawi istiwaan, itu masdar istiwa. Istiwa ni asal makna lughah, segera fahamnya istikrar. Ni istikrar ni menetap ni. Ni menetap. Ni. Apa? Menetap. Menetap atas kerusi, menetap atas latar, atau istikrar. Itu istiwa. Makna lughah yang segera faham. Pandai ni. Mana pun Allah menetap atas arah. Dia pakai zahir gitu. Pada ni. Dia pakai zahir. Dia istiwa ni ada belas-belas makna lah. Istiwa ada belas-belas makna. Jalanan ulama salaf hanya berpegang Allah istiwa atas arash. Apa makna istiwa? Serah makna kepada Allah. Ada gitu. Tak pakai zahir. Ada. Tak pakai zahir. Yang mana ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Mereka takwil dengan bahawa menyuci, dengan mereka tanzih dengan bahawa menyucikan Allah daripada serupa, menyucikan Allah daripada zahir makna ayat. Zahir makna istiwa macam menetap je. Maka ijma' ahli sunnah jamaah menyucikan Allah, mentanzihkan Allah Ta'ala daripada makna zahir ayat yang mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sepakat.
Ahli sunnah, salaf ke khalaf, mereka sepakat mentangzihkan, menyucikan Allah daripada zahir ayat. Saya sekali faham tak? Allah menetap atas arah. Salah khalaf mentangzihkan, menyucikan Allah daripada zahir ayat. Sesat situ. Kemudian istiwa ni apa makna? Salahnya serah makna kepada Allah. Khalaf datangkan makna yang selayaknya. Gitulah. Ada ni. Datang makna yang selayaknya. Golongan yang kupu, yang bid'ah ni, mereka pakai hak zahir ayat, pegang hak zahir betul-betul. Allah menetap duduk atas arah. Lepas tu menetap duduk, serah kepada Allah. Itu bukan salah. Itu bukan salah. Sebab didatangkan makna yang tidak selayaknya dengan Allah. Menetap duduk tak selayaknya dengan Allah Ta'ala. Dia ambil makna tak layak, barulah Allah duduk yang selayaknya pula. Duduk tu tak selayak dah. Walaha jalanan salaf lah, jalanan yang mudah. Serah makna kepada Allah. Ada ni. Mereka serah makna kepada Allah. Simple sahaja. Mereka beriman, beriman tetaplah dengan ayat ni. Beriman tetap dengan ayat Al-Quran. Kemudian apa makna istiwa? Senang saja. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak bahas-bahas pun. Kan senang gitu. Tak payah letak-letak makna, tak payah dah. Serah makna kepada Allah Ta'ala. Itu jalan yang paling mudah. Jalan yang paling mudah. Jalan yang paling selamat. Beriman Allah istiwa atas arah. Al-Quran istiwa atas arah ni 7 ayat, 7 tempat. 7 ayat. Mana ni? Beriman dengan istiwa itu ayat Quran. Ada ni. Kemudian lepas beriman, jalanan salahnya tidak bahas. Tak datangkan, tak aja duk bicara-bicaralah. Dan istiwa apa? Serah makna kepada Allah. Selamat. Kat tu je. Jalanan ulama khalaf ni sesuai dengan masa kemudian, serah-serah ni takut macam-macam pula orang ni. Ada ni. Maka jalanan ulama khalaf letak makna yang selayaknya. Letak makna yang selayaknya. Datang makna selayak pun makna yang bertepatan dengan ayat-ayat Quran yang lain. Mana ayat Quran ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb bagi sekalian alam. Allah Rabb, Allah Tuan. Alam ni semuanya milik Allah Ta'ala belaka. Bukan tempat bagi Allah. Alam ni termasuk dalam arash. Termasuk arash. Mana dalil Allah tidak bertempat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dalil dia. Tempat ni semua dia panggil alam. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain Allah. Termasuk tempat. Alam ke tak? Alam. Allah Rabb, Tuan. Alam tu marbuk kepada Allah, bukan tempat bagi Allah. Bila alam tu marbuk bagi Allah, bukan tempat, maka tidak bertempat lah. Kan biasa kan orang tanya, Allah tidak bertempat, Allah tidak bertempat. Mana dalilnya? Dalilnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dalil dia. Alam ni termasuk arah. Allah tuang dia. Alam ni arah marbuk bagi Allah, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tempat bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu hak Fatihah kita. Ayat yang lain lebih jelasnya wa huwa rabbul arsyil azim. Itu lebih jelas. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Rabb, tuang bagi arah yang agung. Allah tuang bagi arah. Arah ni marbuk kepada Allah, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dipanggil ayat muhkamah. Ayat yang muhkamah, ayat yang terang maksud dia. Terang apa kehendak ayat Quran tu. Teranglah maksud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terang maksud. Wa huwa rabbul arsyil azim. Terang maksud. Zul arsyil majid. Sama juga. Allah yang mempunyai arah. Bukan tempat bagi Allah arah ni. Pemilikan Allah, makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umpamanya, ni ayat yang kesamaran dengan tempat ni banyak dalam Quran. Ayat kesamaran dengan tempat banyak dalam Al-Quran. Kalau pakai zahir juga, seperti Allah bertempat. Kalau pakai zahir, ada ni. Oh, ni ayat arash. Ayat hak berkaitan dengan arash. Ayat mana ni? Hak itulah surah Mulk tu. Amintum man fis sama' tu. Man fis sama'. Man siapa? Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala pada langit. Allah duduk langit. Langit arah. Tak, langit arah. Langit ada 7 lapisan. Arah. Atas ada langit yang ke-7. Arah lain, langit lain. Langit ada 7 lapisan. Arash, atas ada langit yang ke-7. Ada ni. Jadi arash lain, langit lain. Betul ayat Quran pula. Ni. Hak ayat ni. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan ia Allah Ta'ala pada langit dan pada bumi. Oh, langit bumi pula Allah Ta'ala. Kalau nak pakai zahir. Kalau pakai zahir pula. Ayat Allah bersama. Oh, ayat Allah bersama banyaklah. Ayat Allah hampir. Ayat Allah hampir. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat yang lain pula. Wa huwa aqrabu minkum min hablil warid. Allah Ta'ala hampir daripada seseorang, daripada orang merih lagi ni. Ni orang merih ni hampir. Allah hampir lagi. Allah duduk mana? Kalau nak pakai zahir, ada ni. Hak kata Nabi Ibrahim Salam tu. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Kata Ibrahim Salam, aku nak pergi pada Tuhan aku ke Palestin selepas selamat daripada dibakar oleh Namrud. Adakah Allah duduk di Palestin? Hak Quran tu, antahhira baitalit taifina wal akifina wa ruk'is sujud tu. Akan bahawa membersih oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS membersih akan rumah aku bagi orang yang tawaf, bagi orang yang iktikaf, bagi orang rokok dan sujud. Rokok sujud. Antahhira baiti, bahawa membersih keduanya akan rumah aku. Rumah bagaimana? Baitullah tu nah.
Apa dia? Baitullah. Rumah Allah. Allah duduk situ lah. Kenapa kita tak pernah tak pernah nak tak terfikir pun. Sebab kecil Allah nak duduk. Lepas tu kalau arah besar gitu. Je kering lah jawapan dia. Faham tak? Baitullah rumah Allah. Dia biasanya akan dibahaskan hak ayat dalam surah Al-Hadid yang keempat tu. Surah Hadid ayat yang keempat. Mana di awal ayat istiwa atas arasy, di hujung ayat Allah bersama tu. Surah Al-Hadid ayat keempat. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tu kena cemak sikit lah. Kita ni nak pergi pada sajadah lah. Sajadah Allahul ladzi. Sajadah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ada wa ma bainahuma. Mana ji? Sajadah Allahul ladzi. Surah Hadid ni huwal ladzi. Beza dia. Khalaqas samawati wal arda. Tak ada wa ma bainahuma. Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian istiwa atas arasy. Kemudian istiwa atas arasy. Kalau pakai zahir macam mana? Allah bertempat. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Mengetahui Allah Ta'ala akan barang yang masuk pada bumi dan yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Hak tu daripada langit Allah Ta'ala tahu. Hak tu langit Allah Ta'ala tahu. Dan hak keluar pun Allah Ta'ala tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan ia Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau pakai zahir macam mana? Istiwa atas arah. Allah duduk atas arah. Lepas tu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kamu berada di mana? Di arah. Di bumi. Kalau pakai zahir. Tak takut, tak berlawan ayat Quran. Ayat Quran mustahil berlawan. Ayat Quran mustahil berlawan. Istiwa atas arah, Allah duduk atas arah. Wa huwa ma'akum, Allah Ta'ala bersama kamu dengan mana Allah mengetahui. Tu jalan khalaq, Allah mengetahui. Ada ni. Tu jalan khalaq. Jalan salah, istiwa, serah makna kepada Allah. Allah bersama, serah makna kepada Allah. Sudah. Ayat Quran mustahil tanakut, mustahil berlawanan. Ni kata tak boleh pegang zahir ayat. Kalau pegang zahir, istiwa, duduk atas arah. Wa huwa ma'akum, bersama dengan kamu, Tuhan duduk bumi pula. Ada berlawan kalau pakai zahir. Kalau pakai zahir, berlawan. Ayat Quran mustahil berlawan. Jalanan khalaq, istiwa atas arah, Allah menguasai arah, memiliki arah. Allah bersama, Allah mengetahui Allah. Itulah perjalanan ulama khalaq. Salah ulama terdahulu, 3 kurun yang pertama, khalaq ulama yang kemudian, kurun yang keempat sampai ke depan.
Oh, kenapa tidak cerita akidah Imam Syafi'i? Akidah salah tak akidah Imam Syafi'i. Kenapa tidak berpegang akidah Imam Syafi'i? Kita berpeganglah. Jangan salah, boleh berpegang. Itu yang jalanan yang rajih, jalanan yang muktamad, jalanan yang selamat. Serah makna kepada Allah, berpegang dengan akidah Imam Syafi'i. Kenapa tak berpegang je? Kau nak berpegang akidah salah. Tapi kena ingat, Skamer salah. Itu kena ingat. Itu skamer. Dia menyabitkan tempat bagi Allah, dia mengaku dia salah. Dia skamer ni banyak dah akhir zaman ni. Ni skamer dah buat pegangan. Gulungan ni bukan ayat mutasyabiah saja. Mereka terpesong gulungan ni. Ayat muhkamah bab qada pun. Cuba tunjuk gulungan skamer mengaku salah ni, skamer ni, cuba tunjuk hak mereka pegang bab qada yang mendapati dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuba tunjuk hak gulungan ni. Bukan ayat mutasyabih, ayat muhkamah qada pun mereka terpesong. Cuma lah tadi kita bicara bab pegangan, ada pula golongan yang nak jadi rasa lah apalah. Kita cerita bab yang mutasyabihat, salah macam mana, khalah macam mana, kena cerita salah sebenar macam mana. Baik, sebab ada golongan yang bukan golongan salah yang sebenar. Tu kata skamer tu, hak palsu, hak tiruan. Tapi mereka dia punya dia punya bawakan mereka tu cukup lajulah. Mereka orang cerdik, mereka ada kedudukan, mereka ada kekuasaan, mereka ada segala-galanya. Segala-gala mereka ada. Ini dipanggil fitnah akhir zaman, fitnah akidah, fitnah pegangan. Ayat mutasyabihah, ayat muhkamah bab qada pun terkadang terpesong. Ketahui olehmu bahawa ayat Quran dan hadis Nabi itu dua perkara, ada dua bahagian. Pertama dinamakan muhkamat dan kedua dinamakan mutasyabihat. Ada ni. Ni kita kena pandau ni. Ayat yang muhkamat, ayat yang mutasyabihat. Biar kita kena jelas. Ayat muhkamah, ayat yang mutasyabihat. Quran yang sebut ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihat. Surah Al-Imran ayat yang ke-7. Surah Al-Imran ayat ke-7 menceritakan Quran ni ada ayat yang muhkamah, ada ayat yang mutasyabihat.